beritahu cikgu investigate semua. Rupanya memang kawan saya tu bukan pemuli. Kamilah apa untuk negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sedia pantas berintegriti. Kembali lagi dalam segmen Wijangan Santai di episod 82, yang mana segmen ini merungkai segala persoalan anda. Bersama saya, Rebek Tanan Awang Sofia. Hai Sofia. Hai. Apa khabar? Khabar Sihat, baik. Sihat. Okay Sofia, boleh kenalkan diri Sofia? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya PBT PA Sofia binti Razzi. Di bawah cawangan IT. Cawangan IT. Berapa lama bertugas di cawangan IT? Setakat ni saya baru bertugas selama 4 bulan. Saya akan bertugas selama 5 bulan. So saya tinggal lagi sebulan je. Sebagai intern lah. Ya, betul. Sebelum ni belajar kat mana Sofia? Sebelum ni saya belajar di KV College Vocational Datuk Seri Abu Zahar Yusnin dekat Melaka, Jasin. Kat Jasin lah. Ya, betul. Kalau ni apa, Sofia asal dari mana? Saya berasal di Melaka, Melimau specifically. Tapi saya duduk di Shah Alam. Shah Alam, family kat Shah Alam lah. Ya, betul. Kalau masa belajar dulu dekat lah Melaka dengan apa, tempat Jasin, belajar ya, tu kan. betul. Memang okay lah. Okey Sofia, soalan pertama, macam mana terdektiknya minat nak intern dekat sini? Kalau nak dikatakan macam mana saya boleh berada di sini dan intern di sini, senang cerita, saya dapat tahu Alfa ni daripada kawan saya. Saya pun tengoklah, kadang-kadang dia bawa saya datang ke sini dengan kawan lain seorang. So saya lama saya tengok macam, oh menariknya kat sini sebab dia banyak aktiviti kat sini. Lepas tu banyak kat sini pun banyak cawangan. Kalau ikutkan saya cawangan IT. So saya macam tertarik dengan Alfa, dapat tahu yang kat sini ada cawangan Sini IT. pun ada IT juga. Betul. Ya. Macam tu lah. Macam sedia maklum lah, dekat Alfa ni kita ada akuatik, kita betul. ada menara untuk buat A&D sebagainya, padang kawat, macam-macam aktiviti yang kita boleh buat kat Alfa ni kan. Dan kat Alfa ni pun banyak cawangan. Okey, sepanjang Sophie berada di sini, apakah Sophie rasa environment ataupun anggota-anggota STP kat sini, pegawai, macam mana? Apa pandangan Sophie tentang environment kat sini? Bagus soalan tu. Kalau nak dikatakan dari perspektif saya, kawasan kat sini, environment kat sini, sejujurnya sangatlah okey. So orang kat sini sangat friendly dan sangat terbuka dengan nak mengajar apa yang kita tahu. Kita boleh tanya diorang sebab diorang pun open tu. Orang-orang yang tak tahu ni, diorang open kalau kita nak tanya benda. So saya pun macam lama saya selesa. Awal-awal nak dikatakan maybe tak biasa kan. So saya macam ambil masa juga untuk selesakan diri. Tapi yang tu pun tak lama sangat saya nak ambil masa untuk selesakan diri sebab kat sini semua orang macam sangatlah baik dan friendly. Faham. Memang apa, kalau kita tak tahu kita boleh tanya terus kan. Ya, Kadang betul. kalau kat luar kita malu, segan kan nak tanya. Tapi semua kat sini dah macam baru kenal, tapi macam dah kenal lama. Kita betul. boleh gurau apa semua kan, makan apa semua sekali dengan tim-tim, bercakap apa semua kita boleh kumpul sekali kan. Apa expectation Sophie apabila kita sebut pertahanan awam? Apa expectation Sophie? Siapa yang terlintas dekat kepala, pertahanan awam, makna aku akan macam ni ke? Apa expectation Sophie? Expectation saya ni dulu saya tengok dari luar je lah kan. So saya tak tahu sangat. Saya bila dapat tahu macam pertahanan awam mesti ada berkawat, banyak aktiviti kat sini. Berkawat, berenang, banyaklah macam-macam kan. Saya cakap kat sini macam menarik juga kan. Sebab saya fikir macam okey juga kat sini. Begitulah. Jadi daripada intern and then menjadi anggota. Dulu kursus asas kat mana? Saya kursus asas di KL. Di APM
APM kat Pikot wilayah, Sentul, betul? Ya, betul. Pikot Sentul Sentul. kan? Betul? Ya, betul. Dalam wilayah lah Ya, betul. Jadi apa harapan Sophie untuk orang luar untuk join the APM, Angkatan Pertahanan Awam, especially sukarelawan pertahanan awam? Bagi saya sangatlah galakkan untuk orang luar untuk join APM ni. Sebab kat sini tak membosankan. Banyak aktiviti. Siapa yang duduk kat luar tu rasa macam tak ada benda nak buat, rasa macam teringin nak masuk APM ke, silakan. Orang kat sini memang mengalu-alukan. Diorang suka mengajar. Kat sini pun semua friendly. Okay je. Kalau tak pernah pun dekat sini diorang akan ajar A to Z. Kat sini pun ada banyak tempat-tempat yang diorang sediakan. Macam contoh kolam renang. Kalau tak reti berenang, diorang akan ada kelas untuk berenang, CPR, macam tu. Untuk medik, AND dan sebagainya. Lah sedia maklum kan, Akademi Latihan Pertahanan Awam ni dia menyediakan banyak kursus. Antara yang famous kursus FRLS, First Responder Support, asas renang kan, rescue, CBDRM, macam-macam. So banyaklah, memang digalakkan tuan-tuan perempuan kat luar sana untuk nak mencari ilmu baru, nak kumpul sijil skill kita ni kan, kemahiran yang ada dalam diri kita ni kita boleh kumpul dekat Alpha ni. So Sophie, sebelum masuk ke KB, Sophie belajar kat mana? Sebelum masuk KV, saya belajar di SMKA TP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Perak, dekat Jasin juga, berdekatan dengan KV saya sekarang ni. Sampai daripada form 1 sampai? Saya form 1 hingga form 3. Lepas tu saya pindah ke KB. Ke KB. Dia starting dengan sijil. Sijil berapa tahun Sophie? Sijil saya 4 tahun tak silap saya, ke 2 tahun macam tu. Lepas tu saya ke diploma 2 tahun juga. Diploma saya belajar dalam bidang teknologi maklumat. So Sophie study in KV kiranya mostly 4 tahun lah kan? Ya, betul. 2 tahun sijil, 2 tahun diploma. 2 tahun diploma. Apa pengalaman yang paling best masa zaman belajar dulu? Pengalaman paling best zaman belajar yang orang kata tak boleh lupa sampai hari ni. Tak boleh lupa nak dipilihkan kenangan spesifik memang sangatlah banyak. Sebab kat KV tu pun semua orang sangatlah baik dan environment dia okey juga. So kalau kita okey dengan orang pun okey dengan kita. Alhamdulillah lah, masa tu semua orang keliling saya pun okey je. Kalau nak dikatakan kenangan manis, maybe masa saya study, masa exam lah. Sebenarnya kalau dah nak dekat exam, kita orang kawan-kawan kita orang akan study sesama. Lepas tu siapa yang tak reti bab ni akan mengajar. Ini tak faham, ni mengajar. Macam tu. Sebab situ semua sangatlah baik. So kalau tak tahu apa-apa, diorang pun okey je nak mengajar apa-apa. Macam esok nak exam, kita study group dekat dalam dorm kan. Time-time tu lah macam ada kenangan manis. Macam nanti kita masa tu kita rasa macam remeh je kan. Dah keluar KV kita macam rindunya time ni kita ni study sesama last minute. Walaupun sekarang tengah intern pun still lagi macam rindu lah. Baru berapa bulan tinggalkan KV. Okey Sophie, apa hala tuju Sophie selepas intern di Alpha ni? Tuju saya selepas berintern di Alpha ni, which is tak lama lagi. So saya setakat ni saya ada sijil diploma. So saya berplanning untuk teruskan belajar saya untuk degree di UiTM Shah Alam, insyaAllah. Ataupun saya bekerja sambil belajar. So maksudnya saya part time belajar. Macam tu. So dalam bidang yang sama lah. Ya, betul. Sama bidang
IT juga. Ya, betul. Sebab So saya minat kan. for now dah ada diploma and then sambung dekat UiTM tu degree lah. Degree, ya. Okay. Berapa tahun anggaran macam degree tu kan study berapa tahun? Kalau degree, kalau saya belajar saja tanpa saya kerja ke macam tu, maybe sekejap je, tak ada spesifik tahun sebab saya tak pasti. Tapi kalau andainya saya kerja sambil belajar, maybe 4 tahun juga tempoh dia nak habiskan degree tu. 4 tahun juga. Ya. Okey Sophie, soalan seterusnya, macam mana kita nak tarik minat student-student daripada sekolah menengah daripada sekolah menengah yang kurang berminat dalam belajar untuk kita tarik pelajar-pelajar ni masuk ke college vocational ni? Bagi pendapat saya, masuk KV ni banyak kebaikan. Lagi-lagi kebaikan untuk sesiapa yang pelajar kat luar sana rasa macam dia rasa terbeban dengan belajar akademik saja. Sebab kalau masuk KV ni, dia more tu hands on, banyak amali. Kalau macam pelajar-pelajar yang tak suka duduk satu tempat, sebab kalau sekolah biasa dia akan duduk satu tempat, satu kelas kan. Ya, betul. Ada some people dia tak suka duduk satu tempat untuk belajar sebab orang, kita tahu dia punya fokus boleh lari macam ni kan. Tapi untuk pelajar-pelajar yang macam ada masalah macam tu, saya sarankan sangat untuk masuk KV. Sebab KV ni dia bukan duduk satu tempat saja, dia banyak aktiviti, banyak bergerak, banyak bengkel. Ya, betul. Kalau kita sekolah yang biasa tu, kita nak tunggu ada aktiviti bergerak, tunggu PJ, tunggu sains. Sains tu pun kadang-kadang jarang sangat. So nak ikutkan memang PJ saja untuk pelajar-pelajar bergerak. So kalau untuk pelajar-pelajar yang susah nak fokuskan duduk satu tempat ke, nak banyak hands on ke, nak lebih faham, saya sarankan masuk KV sebab KV banyak hands on, banyak amali. Yeah. Dan sekolah, bukanlah kita nak burukkan sekolah menengah, tapi ada certain student yang dia tak boleh. Dosa dia tak boleh, dia kena ada sesuatu yang menyeronokkan untuk dia belajar. Kan? Macam kita sedia maklum kat KV kita ada macam-macam kos, macam-macam bengkel ada. Macam saya daripada College Vocational Sepang. College Vocational Sepang, saya pada penyudukan dan penyaman udara program. Dalam KV tu boleh kata kita akan bergerak je. Masuk kelas and then kita pergi bengkel ni, ni. Sampai bengkel ni sikit teori, lepas tu kita terus akan buat amali, repair aircon dan sebagainya. And then kita balik, esok kita buat benda sama tapi benda baru. Kita belajar benda baru, lepas tu kita buat pula praktikal kan. Itu yang seronoknya belajar. Dan sejujurnya cara belajar masa kat KV baru betul-betul kita belajar kan. Masa kat sekolah menengah macam orang pergi sekolah, kita pergi sekolah, orang balik sekolah, kita balik sekolah kan. Masa kat KV barulah rasa macam macam ni belajar. And then yang lagi mengejutkan, ada student-student kawan-kawan saya yang daripada SMK kan, memang tak nak belajar. Memang tak nak belajar. And then dia masuk KV cemerlang, sangat cemerlang. Ada yang 4 flat, ada yang yang dekan sebagainya. Macam tu Sophie apa kalau Sophie boleh ungkaikan lagi? Kalau nak diungkaikan lagi, betul saya setuju sangat dengan ni cakap tadi. Sebab saya nak burukkan sekolah biasa. Sebab semua orang lain-lain cara dia kan. Ada yang lain cara belajar. Sebab KV ni walaupun dia banyak bergerak, dia rasa tak penat. Dia penat tapi dia seronok datang sekolah hari-hari. Sebab lepas ni kita boleh buat pergi sini, datang sini buat ni. Setiap hari memang ada aktiviti. Dekat situlah kalau macam, sebab kita kalau ada some people, dia setakat bercakap dia tak tahu. Dia nak nampak contoh, dia nak tengok benda tu depan kan. Saya macam tu. Kalau saya nak tengok contoh depan, nak kena buat something. Ini Sophie, soalan seterusnya, apakah cabaran dan dugaan ketika Sophie berada di college vocational, maknanya di asrama, di kelas, macam mana, apakah cabaran
ketika berada di kolej vocational? Cabaran dan dugaan di KV. Kalau nak diikutkan, setakat saya di KV tu tak ada banyak sangat macam saya mengeluh. Alhamdulillah lah. Maybe orang lain kan, tapi dari saya punya pengalaman sendiri, saya rasa macam okey saja. Memang penat tu penat. Kalau asrama dulu pun, saya rasa asrama tu memang biasa. Sebab saya dulu dekat sekolah lama saya tu pun asrama. So saya maybe masuk KV tu saya dah biasa pengalaman macam ni kan. So saya macam tak ada terkejut sangat, oh kena buat ni, kena buat tu, macam tu. So nak cakapkan peraturan kat asrama pun biasa je. Memang biasa macam tu. Adalah certain kita rasa macam apa benda kan, tapi at the end kita kena fikir, oh maybe ini kita peraturan ni ada sebab tak nak jadi macam ni, jadi macam tu. Macam tu lah. Tapi okey lah, Alhamdulillah saya dekat KV dulu okey je, tak ada benda-benda yang macam tak ada masalah ganggu mental ke, tak ada lah. Ya, betul. So far kalau kita tanya student KV ni kan, boleh kata 95% akan kata seronok masuk KV ni. Betul. Akan seronok. Mostly program TVET ni lah sendiri, vocational. Sebab dia kita belajar and then kita buat tangan, kita tengok macam mana, macam contoh fashion kan, seni reka fashion. Kita belajar menjahit macam mana, okey fashion ni macam ni, macam mana kita nak buat pola kan. Macam kulinari macam mana kita nak buat sos, kita nak buat mise en place ni macam mana kita nak set up kan. Itulah yang kita belajar di college vocational. Okey Sophie, sepanjang berada di college vocational, apakah kenangan ataupun pengalaman pahit dan manis sepanjang berada di college vocational? Kalau nak cakapkan pengalaman pahit dan manis, saya start dari pahit dulu lah ya. Nanti manis kemudian. Okay. Pengalaman pahit maybe saya nampak kawan saya sendiri dituduh jadi pembuli. Itulah, saya pun terkejut juga sebab masa tu saya dah keluar asrama. So saya terkejut bila datang sekolah, tiba-tiba saya dapat tahu kawan saya ni pembuli. Tapi sebenarnya tidak pun. Dia cerita dia macam ni, budak tu dia tak suka kawan saya ni. Lepas tu nak dijadikan cerita, budak tu dia tuduh kawan saya jadi bully, tarik tudung bagai macam tu. Kawan saya pun dengar terkejut, saya dengar pun terkejut. Saya macam kawan saya ni memang muka tak sesuai jadi pembuli. Memang baiklah orang. Memang baik. So, saya terkejut. Tuduh tu macam pelik lah kan. Tuduh bully kan. Betul. So dapat tahu, saya cakap lah baik bagi tahu cikgu kan. Sebab kalau kita berlarutan, saat dia tu pun dia jenis macam hati pipi. Saya cakap saya tahu cikgu lah kan. Sebab kalau saya tekan seseorang, memang sampai tu dia tak habiskan. Bagi tahu cikgu investigate semua. Rupanya memang kawan saya tu bukan pembuli. Nak jadikan cerita, memang budak tu tak suka dia tuduh kawan saya ni. Lepas tu budak tu pula dikenakan tindakan, kena beritahu parents dia. Parents dia dapat tindakan macam tu, dia tegur lah anak dia. Dipanggil cikgu panggil mak ayah tu datang. Ya. Dia bagi tahulah macam ni tuduh kawan ni pembuli sebagainya. Jadi Sophie, takat tu lah kenangan pahit Sophie dekat college vocational. Kita terus kenangan manis pula. Kenangan manis Sophie dekat kata asrama lah. Maksudnya asrama ni kan, memang asrama ni. Apa kenangan yang paling best lah yang Sophie tak boleh lupa sampai hari ni? Kenangan manis ya. Kita dah pahit kan tadi, so kita borak bagus pula. Kenangan manis saya duduk asrama dulu. Saya masa kita orang saya dulu dekat sekolah lama tak banyak kawan sangat. Alhamdulillah saya masuk KB ramai berkawan, ramai nak berkawan. Saya pun macam syoknya macam tu kan. Lepas tu setiap kali rasa macam macam setiap hari kita pergi sekolah, kita semangat nak jumpa kawan-kawan semua. Lagi satu nak bagi contoh, kawan-kawan saya ni semua baik, Alhamdulillah lah. So kalau contohnya besok birthday saya,
malam tu pukul 12 lebih macam tu diorang akan sediakan budak asrama kan. So kita orang memang tradisi untuk baling tepung ke macam tu ke, memang raih-raihkan. Siapa yang tak pernah merasa macam tu rasa macam bestnya macam tu kan. Walaupun benda tu comot kita punya baju, kena tudung, kena rambut kan, tapi at the end kita rasa macam bestnya kenangan kan. kita sebab yang tu sekali je. So rasa best kalau orang macam raihkan macam bestnya, tak pernah macam ni macam tu. Yang kecil-kecil orang kata paling seronok kemuncaknya tu di asrama lah kan? Betul. Kita boleh buat aktiviti apa-apa semua dengan kawan-kawan. Kita boleh makan dengan kawan, kita boleh borak dengan kawan, and then kita boleh sukan sama-sama. Mostly setiap asrama macam tu. Petang kita akan terus main sukan. Memang aktiviti pun semua dengan kawan-kawan je. Masa kat KV apa sukan yang Sophie main? Dulu saya di KB saya main sukan softball. Tapi yang tu sekejap je sebab masa tu saya sakit. So, tapi alhamdulillah saya dapat pengalaman juga dengan orang main softball semua tu kan. Main posisi apa? Saya main posisi pitcher. Sama lah, saya dulu pun softball juga. Catcher. Saya catcher. First before COVID dulu, daripada sekolah menengah lagi main softball, and then masuk KV adalah senior-senior saya ingat lagi, Aras nama dia, memang pitcher macam ni. Memang baiknya, minta bola macam mana macam tu dia bagi kan. Dia cari Danish, awak main softball main softball. Main bahagian apa? Saya catcher. Memang pula ngam-ngam time tu team tu dia cari catcher. Dia cari catcher, and then boleh lah. So minggu depan tu ada pemilihan, and then ada 1 minggu je baki untuk training untuk MSSSD time tu. So training lah. Ya alhamdulillah lah, masa tu kita menang, kita dapat nombor 2 untuk mewakili. Kira terbalik. Saya terbalik. Macam tu lah. Okay, kita terus dengan soalan seterusnya. Okay Sophie, soalan terakhir untuk episod kali ni. Kita berada di penghujung rancangan. Apakah pesanan ataupun apa Sophie nak cakap dekat orang awam yang kat luar sana? Pesanan saya kepada semua orang di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ni, santai. saya rasa selagi kita dapat rezeki untuk memijak bumi ni kan, kita buat apa yang kita suka, buat apa yang kita enjoy nak buat kan. Walaupun kita macam contoh macam umur saya rasa macam umur saya ni dah 30 lebih, tak tahu nak buat apa. It's okay, tak apa. Kita ni duduk kat dunia ni lagi, kita ada masa lagi. Kita tak payah rush-rush. Selagi kita ada kat dunia ni, kita boleh figure out apa yang kita suka, apa yang kita rasa macam inilah yang aku nak buat selama ni, macam tu. Macam buat apa yang kita enjoy. Jangan ikutkan orang, jangan rush-rush sangat. Buat je apa yang kita suka. Selagi mana dia bermanfaat untuk orang lain kan? Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini saja segmen wejangan santai untuk episod kali ini. Okey tuan-tuan, jika ada sebarang idea-idea menarik untuk tuan-tuan sumbangkan untuk konten yang seterusnya, bolehlah terus email ke pro@civilifan.gov.my. Jangan lupa like, share and subscribe, dan jangan lupa tekan button loceng supaya tidak terlepas video-video ataupun konten-konten menarik daripada kami. Sekian saja daripada kami, Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha. Untuk